Bersatulah wahai si Mambang, itulah pesanku wahai Mambang. Dia menceritakan manusia ni ada this element. Elemen yang tanah, yang api, angin. Elemen tu dah kita. Satulah. Kena kuat. Tanah. Grandmaster Hajar Muhyiddin bin Haji Abu Bakar merupakan seorang pengasas seni kapi warisan Malaysia, menguasai pelbagai aliran termasuk karate budokan, silat tapak seratus, silat sabit indera sakti, silat gegaran petani dan sendeng merah. Dianugerahkan judan darjah ke-10 tali pinggang hitam tertinggi dalam Musashi Ryu oleh International Budo Association dengan pengiktirafan daripada World Black Belt Bureau, Rape Awareness and Prevention Organisation dan juga beberapa pengiktirafan lain-lain. Berkolaborasi dengan Kementerian Belia dan Sukan, memberi ceramah dalam seni sains bela diri dan pelbagai bentuk dedikasi dalam memelihara warisan dan budaya lah. Dan kita tengok filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun banyak diangkat seni-seni bela diri yang menjadikan salah satu kekuatan dalam beberapa filem-filem Allahyarham sendiri. Setiap orang ada kenangan tersendiri macam mana mereka sematkan dalam diri mereka filem-filem Allahyarham Tan Sri dalam jiwa mereka. Sampai sekarang boleh kata 2 ke 3 generasi dah rakyat kita. Malah pernah dibayangkan orang kata P. Ramlee ni mempunyai peminat yang belum dilahirkan lagi. Generasi daripada 3 generasi ke belakang dan juga generasi akan datang. Mungkin lebih. Mungkin lebih lagi. Peminat P. Ramlee akan lahir lagi. Master sendiri macam mana filem Master start umur apa mula-mula kenal filem P. Ramlee dan menjadi impact pada Master? Kalau kita bercakap pasal almarhum Tan Sri P. Ramlee ni, dia adalah satu manusia yang unik. Manusia yang luar biasa. Kalau kita tengok daripada karya-karyanya, karya-karya hidup, karya-karya sentiasa hidup. Bukan daripada segi penceritaan, daripada mesej-mesej yang dia sampaikan. Dan mesej-mesej dia hidup sampai sekarang. Apa yang dilakonkan ataupun skrip yang ditulis oleh almarhum Tan Sri, lakonan, penceritaan dia, benda tu adalah benda yang seharian, benda yang hidup. Sampai kini benda yang dia bercakap 50 tahun, 60 tahun dulu, sampailah ni menjadi kenyataan dan sedang berlaku. Masa yakin zaman P. Ramlee akan hidup selama-lamanya. Pertama. Kedua, kalau kita tengok daripada segi konsep perfilman dia, setiap filem atau lakonan almarhum Tan Sri P. Ramlee, dia ada soal dan jawab. Dan soal dan jawab, dia menceritakan kebanyakan tu lebih pada sikap kemanusiaan. Sikap manusia, cara kerja manusia, cara pemerintahan, cara leadership, semua tu dalam filem tu. Setiap filem tu semua ada kebaikan kalau kita nak tengok dia ilmiah dia. Dan kalau kita kenal Master kalau jumpa kawan-kawan, jumpa duduk sekali dengan kenalan-kenalan, termasuk dengan kami-kami yang selalu jumpa dengan Master, tak akan terlepas daripada Master sendiri akan bercerita bahasa P. Ramlee. Dia reflect kepada realiti kita sekarang. Nak abang kata walaupun waktu tu zaman 50-an, tapi berzaman-zaman sikap manusia sama, tak pernah berubah. Sama macam dia reflect dalam filem-filem P. Ramlee. Secara peribadinya pengamatan pengibaratan daripada filem-filem P. Ramlee yang menjadi pemerhatian Master. Dia dah datang daripada mana tu? Masa kata Master mula menonton filem, kebanyakan orang menonton dia suka tengok hiburan jelah. Short tengok satira P. Ramlee, troll P. Ramlee. Master melihat lebih berlapis-lapis. Pengamatan Master main daripada mana tu? Master banyak terlibat dengan persilatan dulu. Berkawan dengan orang tua. Kali kita dalam persilatan banyak orang tua. Dan masa juga ada juga bercampur dengan kawan-kawan almarhum. Almarhum. So kadang kita bersembang tentang P. Ramlee. Dan masa bila menonton filem P. Ramlee, masa suka tengok daripada sudut yang berbeza. Apa sebab dia kata tu? Daripada sudut mana? Kebanyakan filem P. Ramlee tu dia mendidik kita. Semua information tu mendidik.
dia hidupkan jati diri. Bagaimana contoh-contoh filem kita boleh tengok, macam contoh Merdeka Bujang Lapuk, Ahmad Albab, ataupun filem-filem lakonan Hang Tuah. Kalau kita renung dan kalau orang hayati, banyak benda-benda perkara yang kita boleh mempelajari dan kita boleh membangun jati diri daripada filem almarhum itu sendiri. Ya. Masa ada sebut tadi apa ni, Master ada kenal beberapa orang apa ni, orang tua-tua dan juga orang lama, malah daripada zaman Piramli sendiri. Siapa antara yang Master kenal? Kalau yang terlalu rapat dengan Master, kalau kita kalau semua orang dengar kenal arwah almarhum Abdullah Darus. Dia tokoh Boria lah. Dia satu kampung. Bahkan kakak almarhumah kakak Abdullah Darus ni, arwah Abdullah Darus juga adalah guru mengaji Piramli masa kecil-kecil dulu. So kita banyak bersembang, dan almarhum Abdullah Darus ni juga satu pemikir budaya. Kita tak bersembang pasal topik-topik yang merapu-merapai ni. Kita bercakap banyak daripada segi ilmiah, pemikiran, kadang-kadang lagu-lagu Piramli tu macam mana setiap lagu tu mempunyai maksud-maksud yang tertentu. Filem banyak di tempat ni, di kawasan ni, di jalan ni, Jalan Gemas Road ni semua. Kita jangan lupa kita ada dua tokoh besar di Pulau Pinang, dua tokoh besar. Di Gemas Road ni adalah rumah kelahiran kita Tan Sri Dr. Ahmad Nawab. Sini juga. Belakang ni. Gemas Road ni. Kawan baik, kawan rapat dengan almarhum Tan Sri. So dua-dua Tan Sri, dua-dua doktor di Pulau Pinang ni. Alhamdulillah. Baik, Merdeka Bujang Lapuk pada tahun 1959, 2 tahun lepas merdeka ni. Bagikan sikit apa ni ringkasan ataupun summary lah konteks filem Merdeka Bujang Lapuk ni, dan tema dia apa dia yang Allahyarham nak sampaikan ni. Sebelum pendekar tu dia bujang lapuk. Okey, 3 orang ni bujang lapuk. Dia belum jadi pendekar lagi. Maksudnya dia belum jumpa lagi pendekar Mustar. Dia belum pergi belajar lagi. So kalau kita ambil kisah ataupun perilaku yang berlaku di penambang, ataupun kita bagi selang JT lah, JT tu, penambang tu, banyak yang kita boleh belajar. Iaitu memang dia membuka kepada babak jadi penambang, dinamakan di situ secara fiksionalnya Penggalan Sungai Kemunting. Betul. Yang lokasi yang sebetulnya kalau tak salah Selat Teberau antara Johor dengan Singapura. Betul, Singapura. Dia boleh nampak Singapura. Jadi dia sebuah penggalan, dia satu penggalan milik orang kaya Nispu, dan pekerja-pekerja dia banyak dikawal oleh Samsing Kuala. Betul. Samsing Kuala sebagai pekerja secara tak langsung mengganggu urusan pergi dan balik masyarakat setempat tu. Jadi itulah apa konteks dan maksud dia bersambung. Kita nampak tu kan. Kita nampak ini. Cuba kita balik kembali balik sejenak. Kehadiran 3 lelaki ni, Piramli, Aziz dengan Sudi. So ini perjalanan sedang mencari. Dia nak tunjuk 3 orang ni sedang mencari, meraba-raba lagi. Dia belum jumpa pendekar Mustar, tak tahu apa kalau daripada kisah tu. So tunggu. Dalam masa tu sampainya satu bot ataupun sampan. Dalam sampan tu, kalau masih ingat cerita tu, ada orang turun, dia minta ke satu perempuan di Masin tentang payung. Ya, ingat. Ada. Dan chief dia kata, black market lah. Contohnya, kita black market apa? Sampan, bos dia, betul, Abang Nispu dia, payung dia punya, betul ya dia buat. Tapi dia tunjuk kontak. Bila kita ambil kesempatan, kita kerja pula. Nampak? Sikap macam mana? Dalam yang sama, duit. Dia tu nak curi duit. Ingat tak? Ya. Dia ambil duit. Lepas tu, kalau macam ni boleh demam ni. 70 sen ke apa kah? Ya. Dalam yang sama, yang siapa? Kita punya Syarif Abdul ambil kan. Dia pun nak bubur dalam poket dia. Dia pun nak curi. Dia nak tunjuk sikap kesempatan orang ambil dalam kehidupan. Kita ambil dalam JT tu, penambang tu. Dan ada juga yang buat pisang.
Ingat tak pisang? Itu ambil pisang. Ya, Apa perempuan tu kata? Kalau mau minta melibat kasih, minta satu lagi lah. Maksudnya dia tunjuk sikap orang Melayu. Mau jangan curi. Minta. Orang boleh bagi. No, dia tunjuk satu scene. Selepas tu jaga kroni ni. Jaga kroni. Girlfriend dia mai. Penjaga kasih dia mai. Oh, bawa. Bagi. Beat the queue orang kita kata. Nampak? Piramli kita ajak semua orang ikut queue, tapi bila kita berkuasa kita lupa, kita jaga kroni tu, dia dah tunjuk that is not right, tak betul. Oh, deep. Deep. Tak betul. Dia bawa perempuan tu kan, dia hantar girlfriend dia dengan mak perempuan tu, dan main sampai ke ketika pula Ahmad Nisfu sampai. Bila Ahmad Nisfu sampai, semua pergi jumpa bos lah. Macam mana? Kata okey ke? Semua okey? Dia dekat sampan korang. Dengan bongkak. Meh, ambil duit. 10 ya, dalam baik tu ada yang kebongkak. Dia tunjuk ke orang kaya punya apa? So dia tunjuklah satu scene. Janganlah macam tu. Sampai Ahmad Nisfu nak naik. Bila Ahmad Nisfu nak naik, apa berlaku? Peringkat Mustar pun nak naik, kan? Bila naik, so di situ ada konflik lah. Dia kata kalau aku naik, orang lain tak boleh naik. Nampak? Dia tunjuk dia punya hak sebagai pemilik benda tu. Orang kaya kata okey. Kalau pemilik tu, dia bergaduh, dia minta suruh buang orang tua ini. Orang tua ni pegang motor. Lepas pun 3 orang tangkap, pergi buang. Bila pergi buang, di sini dia tunjuk apa? Jangan underrate. Betul. Hidup ni kita tak boleh underrate, kita tak tahu. Jadi dia buang tu, dia bergaduh, tu peringkat Mustar sudah menang lah contohnya. Kan menang lah. Ya. Semua terkejut lah. Mana mustahil lah kan. 3 anak muda buat dia semua. Dia tak apa. Dia pergi. Bila dia sampai nak naik JT tu, dia kata lah ni dia nak naik, sabar tahan. Cuba tengok sikap Syarif Abdul dengan Ahmad Nisfu tentang itu. Dia tarik Ahmad Nisfu. Ingat tak Ahmad Nisfu nak naik? Perasan tak? Dia tarik Ahmad Nisfu naik. Kan? So, bila kita kadang-kadang, bila kerja untuk duit dan kita tak ada sikap yang betul dan perbuatan kita tu memang melanggar yang sepatutnya, inilah berlaku. Kalau ikut prosedur, okey. Tapi bila kita tak ikut prosedur, ini akan berlaku. Dia hanya bila takut, bos boleh makan. Tarik. Okey. Lepas tu Ahmad Nisfu peringkat Mustar pun. Ya. Barulah dia pergi. Apa berlaku? Piramli pun ambil kesempatan. Ya, betul. Bila Piramli pun ambil kesempatan, ada kesempatan yang lain pula. ni pun ambil kesempatan pula. Dia kata dia pun nak naik. Siapa ni? Pendekar 2 batang. Contohnya kalau tak silap lah. Dia kata bergaduh. Ini pun satu subjek yang kita kena perhati. Ya, betul. Bila Syarif Abdul dengan Piramli bergaduh, apa berlaku? Syarif Abdul dia jatuh. Bila jatuh, Piramli suruh lompat atas Syarif Abdul. Okey? Apa berlaku? Yang gangster-gangster ni, yang budak-budak suruhan Syarif Abdul ni dalam JT tu atau penampang tu, lompat atas Piramli. Apa yang kita belajar dari sini? Apa yang Piramli nak berkongsi kita di atas babak ni? Ya. Bila satu orang jatuh, kita jangan tekan. Bila kita tekan orang tu, ramai orang akan tekan kita. Okay. Dan satu lagi, sikap orang Melayu ketika tu, tunggu dan lihat. Ingat tak? Masa tengah bergaduh-gaduh tu, ya. Aziz, Sudin mau bergaduh, semua tunggu ya. Mereka yang bergaduh dengan apa? Dengan Samsing ya. Samsing ni lah. Apa Aziz buat? Sampai Aziz kena macam whistle lah. Kena panggil. Dia tunggu dan lihat dia. Ya. Tak bertindak serentak. Okey, dalam tu pun banyak adegan yang berlaku. Ingatlah satu Bangali tu. Ya, Bengali.
Bang Ali tu. Bagi. Dia Bila bergaduh, dia suruh buang dia tu dalam laut. Kan? Bila dia buang itu dalam laut, dia suruh pergi macam bangga. Apa? Sudah apa? Duduk atas kayu kan, atas buluh tu. Banyak bukan dahsyat, aku dahsyat. Apa berlaku kat dia? Dia ambil dia, patuk dia. Betul tak? So, di sini dia menceritakan kebanggaan, jangan bongkak, jangan. So, konteks banyak lagi. Yang ni kita ambil ringkas. Kalau kita ambil detail, dan satu lagi, ingatlah Aziz lompat atas meja. Bila lompat atas meja, apa Aziz buat? Aziz tarik laci, Aziz curi duit. Dia bawa dalam poket. Bila lari dalam poket, Piramli dah naik dah bot, dah sampan. Panggil Aziz. Apa berlaku bila sampai ke Pinang Sebatang tu lah? Apa berlaku? Duit yang dia bawa tu tak ada. Sebab poket dia koyak. So di sini apa konteks dia? Kalau hak kita boleh singkapkan, kalau hak kita tu hak kita. Kalau bukan hak kita tu, jangan buat macam mana pun. Bukan hak kita. Walaupun pada waktu tu peluang memang nampak dia saja. Oh, yalah betul lah. Orang lain semua sibuk. Dia tu nampak dia tuan-tuan tak waktu tu dia tak diganggu siapa-siapa. Macam nak bagi jelah kat dia. Bagi duit tu kan, dia ambil hal dia lah, dia memang dapat lah. Tapi apa jadi? Pasal tu kadang-kadang apa yang berlaku dalam di kawasan ni, kadang-kadang bila kita bekerja atau kita jadi pemerintah atau kita menyalahi guna kuasa atau apa berlaku, akhirnya makan diri balik. Ya. Tak ada. Okey. Bertanya apa yang tak tahu. Sebelum tu kita tak tahu dia ni buta huruf. Siapa pun tak tahu, betul tak? Kan? Pinang Sebatang kan dia kan. Dia pun tak tahu. Oh, ni apa? Dia panggil apa road? Ada satu, dia mention satu jalan. Sepakuasi road. Oh. So ketika tu kalau penonton mana tahu kata depan ni buta huruf. Tunjuk pula direction lain. Kan dia bertanya mana jalan mana? Itu laut lah. Tanya pada orang yang tahu. Jangan tanya pada orang tak tahu. So dia ambil scene sikit-sikit, tapi dia punya kupasan tu, dia pada reaksi besar. Kalau tiga orang baru mai. Dia bertanya antara tiga-tiga pun tak tahu benda tu. Pergi tanya apa? Kenapa tanya kat orang lain lah. Betul. Okay. Bila sampai, kita skip lah sampai yang ada sarkas-sarkas ni. Jumpa satu perempuan. Ya. Jumpa satu perempuan. Keluar, ikut perempuan ni. Bila ikut perempuan ni, yang ni very interesting tentang sini. Bila dia ikut Ros. Anak pada penikah Ustaz. Dia ikut dengan cara yang mencurigai. Ya, bagi Ros tu. Mencurigai. Bertiga ikut, bila Ros berhenti, dia pun berhenti. Dia tu undok, dia pun undok. Ros lari, dia pun lari. Terus sampai ke rumah lah. Apa Ros kata? Bapak pencuri, Pak. Pencuri. Betul ke daripada mencuri? Tak. Betul tak? Tapi perbuatan mereka boleh tak orang kata daripada pencuri? Boleh. Pasal sikap perilaku mereka tu membuat orang ragu. Betul. Walaupun sama juga kita. Orang akan nilai kita atas perilaku kita. Betul tak? Bila perilaku kita, apa berlaku kat pernikahan Musta pula? Pernikahan Musta, pencuri lah. Kalau pencuri aku langkah langkah Jawa apa kan? Dia apa buat silap? Apa yang tiga-tiga buat? Dia angkat apa? Ya, dia angkat. Pernikahan Musta, betul? Betul. Di sini, dia nak menceritakan foundation, ilmu, kekuatan. Kalau kita punya routing atau foundation ataupun kita punya foundation tak kuat, tak berlaku benda tu. Hebat macam mana pun, dia dah angkat dah kekuatan tu. Tahu bubuk, letak.
Kenapa tak bagi tahu? Dia kata, kenapa tak bagi tahu kan? Kena nak black silat. Tapi perempuan tu masih mengatakan dia ni orang jahat. Sikap mereka. Kita tengok apa bawa orang jahat masuk apa? Masuk rumah. Masuk rumah. Jemput ni. Okey lah. Yang lain tu cerita kubur, cerita belajar semua tu ada. So apa yang adegan ni ataupun nak mengajak kita, sikap tu, cara kita, penampilan kita, perbuatan kita di situ. Lepas tu mai lah masuk nak minta maaf. Ni pula satu kaedah pula. Nak minta maaf pula cara tak kena. Berlakulah macam belayak silat dengan bangali roti. Jadi semua adalah dia panggil selingan joke dalam Betul. adegan tu. Kalau kita tengok dalam filem tu, kalau kita tengok yang ni pun banyak pengajaran yang berlaku. Main sampai ke nak belajar isim. Satu benda yang unik kita kena tengok di sini. Dia beri pensel. Ya. Betul? Ya. Dia beri kertas. Apa isim dia? A mambang, air mambang, api mambang, tanah mambang, angin. Tanah, api, air, angin. dengan angin ya. Mambang tu di sini kalau kita akan ingat hantu ke apa ke mambang lah. Tapi di sini energi. Dia menceritakan elemen kemanusiaan. Kan manusia ni berpasi dengan tanah, air, api, angin. Ya. Bersatulah wahai si mambang, itulah pesanku wahai mambang. Dia menceritakan manusia ni ada these elemen. Elemen yang tanah, yang api, angin. Elemen tu kita. Bersatulah. Kena kuat tanah ni kau. So bila kita berlatih silat, sama juga kalau banyak-banyak perguruan juga belajar bab-bab ni. Tapi bukanlah kita pakai perkataan mambang. Dia menceritakan tanah, air, api, angin tu. Ya. Unsur jadinya satu anak Adam ni. Ya. Okey. Tapi di sini, konteks di sini, dia menceritakan pasal communication. Betul. Bab communication. Sebelum kita nak belajar apa, fundamental basic communication kena betul. Communication ni macam-macam lah. Ini communication penulisan. Dia sampai, dia tu kena terima. Bila dia bagi tahu, itu tulis. Bila tulis, dia tanya, okey baca. Bila communication kita kurang, dia tak tahu tulis, macam mana kita dapat episod? Kan? Betul. So, seorang tulis lah. Tulis Arab, tulis mambang, mambang minum brandy lah. Mengapalah pasal tak boleh kopak. Then, apa yang patut kita buat? Dia family dalam bab tu dia ajak find solution, dapat basic, fundamental, belajarlah. Tu dulu banyak orang buta huruf dijadikan kelas buta huruf, kelas orang tua. Betul. Pergi belajar, dapat fundamental. Dah belajar fundamental, dalam tu pun berlaku babak-babak sama babak yang tak babak berlaku dalam apa kelas orang tua ni, orang kelas dewasa ni. Kan bila alik bata sa ni kan, dia alik bata tu dia kata guru dia mati contohnya kan. Okey, kita katalah sebagai alasan lah. Lepas tu dia ceritalah pasal jin kan. So bila duk baca ni, ada satu orang tu, kalau tak silap nama Pak Mat. Pak Mat ni, bila dia pas silap, Pak Mat gelak. Betul. Kan? Iaitu kata mambang pakai toncet, mambang buta yang tu Jin tak ada ekor. kan. Lepas tu so reka lah. Tapi bila mai kat Pak Mat ni, apa berlaku? Dal, tak silap huruf dal ke? Huruf H. Bukan yang Pak Mat ni, yang kata M tu. Oh ya Pak Mat yang last sekali tu huruf apa tu? Ya, ada satu huruf tu. Dal bukan dal ke? Rasa? Bila Mat tanya tu Pak Mat kata M. Apa berlaku di sini? Dia duk gelak ke orang kan. Kali ni tiga orang ni pergi kat dia, gelak segelak-gelaknya. Ya.
Di sini dia nak ajak kita apa? Bila orang buat silap, kita jangan gelak. Pasal kita semua tu dalam proses pembelajaran. Betul tak? Itu unik. Dia tapi orang akan tengok tu sebagai lakonan lawak lah. Tapi pengajaran dia, bila orang silap, jangan gelak. Okey. So baliklah. Balik, dah okey lah. Dah boleh apa? Ada fundamental lah. Dah ada fundamental. Boleh tulis, boleh baca. Bila tengah-tengah baik silap tu, mailah kita punya Ahmad Nispu and the gang. Orang Ahmad Nispu dan juga pekerja-pekerja saya samping dia lah. Nak minta ganti rugi. Mai minta ganti rugi. Jumlah semua RM724.71. Diminta bayar sekarang juga. So di sini apa berlaku? Piramli tu kata. Dia pula buka silat. Dia apa? Macam mana? Kita buat. Betul macam mana? Sumbang. Kan tak belajar lagi belum. Apa tangsinya berlaku? Dia tunjuk satu perilaku Aziz pula. Dia pun nak tunjuk, kata dia pun boleh. Pasal apa? Dia ada perempuan. Ya, betul. Kan perempuan tu Umai. Dia Ahmad Nisbu kata, tak apa, semua boleh settle. Kan? Bila dia aku menantu kau, Pak. Kan dia kata nak suruh ambil dia sebagai menantu. Betul. Kan? Apa Haji pun pegang padan. Oi, Mai. Kan? Haji pipi dia tu ambil batu, dia tu suruh Pelepok. balik kena. Dia kena dia. Apa guru dia kata? Kenapa tak elak? Kan? Okey, kenapa tak elak? Lepas tu Nak elak macam mana? nak elak macam mana belum dia ajar kan? Okey. Tang sini lah kita kata. Di sini pun satu tak buat pandai-pandai. Contoh nak tunjuk tak boleh. Tapi motif dia daripada segi gambar tu lah. Dari segi motif dia seorang nak ke depan lah. Seorang pula ni ada maka aku pula tunjuk. So bila balik mai kepada yang 3 orang tu lah, bila dah boleh tulis baca, bila dah tulis boleh baca jadi apa? Jadi ujian lah pula. Nak kena pergi test lah. Okey, bila nak pergi test, dia hantar 3 tempat. Sudin dihantar rumah Unsang, satu rumah yang ditinggal orang. Aziz dihantar telaga, macam telaga buta lah, telaga orang buang sampah, telaga yang buta. Piramli dihantar di kubur. Cuba kita renung. Tadi kan kita kata ada elemen kenapa Piramli pakai 3 orang dalam tu. Sudin duduk dalam rumah, rumah Unsang tu kan, angin pukul tingkap. Bila angin pukul tingkap, bunyi tingkap, Mambang, engkau kan bunyi dia ada ganggu dengan last sekali kucing sudah apa? Jatuh yang bunyi pula. Lari pula. Apa mesej dia nak sampai kita? Mental torture. Mentally. They disturb your mental. Diganggu mental betul. Ganggu mental. Lari. Mai pula Aziz duduk bawah telaga. Apa berlaku? Orang buang sampah. Orang buang tin. Ya. Betul. Physical torture. Gangguan fizikal. Bila mai kat Piramli, spiritual torture. Duduk mambang. Bila mai cuba jangan kacau lah, aku nak beramal. Physical torture dia keluar hantu. Satu spiritual. Lari je. So dia nak menceritakan, tadi kita cerita 4 elemen, tadi kita turun balik ke 3 elemen, mental, physical and spiritual. Kalau kita nak berjaya, kita kena ada these 4 elemen penuh sebagai satu insan, satu manusia. Bila mai untuk kuat dalam apa pekerjaan, kita kena 3 elemen ni pula. Mental, physical and spiritual. Kekuatan. Balik pergi bergaduhai lah. Kat pernikahan musuh, kena ni, kena macam ni, kena macam ni.
Okey, tak apa. Ni nak main ni, pergi duduk bawah pokok. Apa dia? Rani berpisah ke tak berpisah? Tak berpisah. Tadi berpisah. So mental tempat lain, fizikal tempat lain, spiritual tempat lain. Rani mental dengan fizikal dengan spiritual satu in one tag. Kuat tak Ibu? Sama awak kita kalau kita masuk rumah-rumah, kalau kita 3 orang, beranilah sikit kan. Harap bang biar semangat, aku main semangat. Ini bab semangat lah. Bab mentally, physically, spiritually ni punya kekuatan. Tapi dalam yang sama, tak cukup. Walaupun ilmu kita ada, kekuatan mental kuat, physical kuat, spiritual kuat, then communication breakdown. Bab cubaan ni. Ya. Benda berlaku di rumah, kena kidnap, kena ikat, kan? Sebelum kena ikat. Terlepas pada ikatan tu semua adalah selingan turun pada gambar tu semua tu satu selingan lah. Bila pi, kan dia kata apa juga main. Cuba you bagi satu rule. Betul, satu rule yang agak straightforward. Pasal tu di sini kita kena ada fleksibel. Ya. Tapi kita kena menggunakan akal yang bijaksana. Ya. Bijaksana tu macam mana kita nak adjust? Bila mai pengetahuan tu dah complete, mental dah okey, fizikal dah okey, spiritual dah okey, kan? Mai lah pernikahan Musta. Betul ni, anak aku ni kena colek. Salah siapa? Ya. Salah communication yang kita bagi tahu. Apa jua yang datang, suruh kata apa? Anggap sebagai cubaan. Dia pun akan terima one way traffic lah. Betul. Nampak? So di sini kena, kalau walaupun kita ada kepakaran, kita ada ilmu, kena ada flexibility pemikiran ataupun menggunakan kebijaksanaan untuk kena observe situation. Untuk distinct, membezakan. Lebih kurang tu. Cuba kita tengok, kalau kita balik pada filem-filem Tai Chi, filem-filem Jepun, dia ada juga elemen-elemen ni semua. Ya. Dia pergerakan movement dia apa. Kalau dia main pedang, dia ada elemen-elemen ni. Fire, metal, wood, earth ni semua. Tai Chi pun dia ada elemen-elemen ni. Melambangkan elemen ni apa? Kalau daripada segi silat tempur ni, dia melambangkan soft, hard. Ya. So dalam tu, bila dalam proses pembelajaran persilatan tu adalah dia punya kaedah-kaedah. Betul. Master ada mention lagi benda bila daripada apa ni faham ni 4 elemen tu, dia bagi kepada tiga elemen tu. Rumah lama, telaga dengan kubur. Dia rumah unsang tu, rumah lama tu, unsang tu yang Sudin tepi tu sebagai mental, dia disturb dia punya mental, dia gangguan mental. Macam budak-budak kita tahu, ada bilik hantu. Hantu ada ke? Dia nampak ke hantu? Tak. Tapi dia tak. Betul. Dia ganggu. Lepas tu main pula Sudin, Aziz, fizikal. Itu balik bocor, kena tin tu bocor dia kena. Ada orang akan gagal, tak kena pressure. Dia kena pressure tak boleh. Ada orang akan gagal, tak sanggup. Kerja kuat. Dia akan give up. Dia tak buat apa, buat. Ada orang jati diri kurang, spiritual dia kurang, kekuatan jati diri spiritual dia kurang. Dia tak ada apa, leadership quality nak lawan. Dia menceritakan untuk nak berjaya, you kena ada these 3 element ni kena solid. You tak boleh let one. Kejayaan sesuatu negara atau kejayaan satu manusia atau kejayaan satu pemimpin atau kejayaan satu apa juga kena ada 3 elemen. Pasal tu kalau kita tengok kegagalan juga bila kita tarik salah satu daripada ni atau 2 daripada ni. Contohnya, bila kita buat nuklear, kita guna apa? 2 benda, tu elemen dia. Mental dengan fizik. Mental dia tahu pasal sains, dia tahu komponen macam mana, proton tu, neutron tu nak buat, nak jadikan bom apa. Fizik tu dia buat structure apa. Tapi mesin mana?
Spiritual tu mana? Iman mana? So bila satu-satu benda yang tak ada satu elemen yang akhir ni, dia akan boleh merosak. Tak ada boleh kita buat kerja tanpa ilmu, gagal lah. Kau ambil komputer, tak tahu pasal komputer, duk tekan, duk buka, rosak lah. Dia kena ada, bila nak, dan dia kena tahu, bila kita, macam kita nak shoot tu satu filem, ataupun kita nak shoot tu, 3 elemen ni membuat filem tu hidup. Dia tahu scene dah mana. Tanpa spiritual ni raw, kosong, jadi kosong. So dia nak menceritakan untuk nak jadi satu pendekar atau nak jadi satu leadership atau jadi satu orang yang berilmu, tiga elemen ni kena intact. Yang tu pandangan sudut pandangan saya lah, daripada si Master punya pandangan daripada filem ni. So dia nak menceritakan elemen yang patut ada kepada seorang leadership. Pendekar ni leadership. Kalau kita main pula satu tajuk pendekar bujang lapuk, apa dia? Apa maksud pendekar bujang lapuk? Pendekar ni apa? Pendekar ni khalifah. Pendekar ni is leader, khalifah. Pendekar. Pendekar ni kena ada. Bujang ni individu lah. Lapuk ni azali lagi. Pada awal. Daripada awal azali. Awal lagi. Kan Allah firman, aku nak jadikan manusia ni sebagai khalifah di bumi Allah. So elemen ni di awal lagi, semua kita ni adalah khalifah. Semua kita ni adalah pendekar. Semua kita ni adalah leader. By own right. By your own right. Macam mana kita menyesuai? So untuk nak menyesuai right tu, kita nak ada elemen tadi lah. Mental, kena cari lah. Mental, physical dan spiritual ni. Dan intact elemen. Then yang tadi kita mambang ni, macam mana kita nak balance kan? Ada ketika kita menangis, ada ketika kita sedih, ada ketika kita gembira, ada ketika kita kuat. Pasal these 4 element involve our emotional body. Baru iktiraf sebagai pendekar bujang lapuk. Makinlah sekali. Akhirnya. Tapi pengajaran nak bagi tahu, untuk menjadi seorang yang berjaya, dia kena lalui proses. Untuk nak dapat leadership, dia kena kuatkan mentally, physically, spiritually. Kena kuat. Fundamental kena ada. Ilmu kena ada. Bila kita tengok gambar piramid, kita tengok very unique. Jadi dari segi master punya rumusan sendiri, apa soalan dan jawapan bagi saya satu filem ni? Dia menceritakan satu manusia pada tak tahu, 3 orang ni main pun tak tahu. They don't know. Dia ada kat JT, Melambang. Dia mencari-cari. So dia jumpa satu mentor dia jumpa satu orang, oi, aku nak di hero lah, aku nak di pendekar mustah. Dia cari pendekar mustah. Adakah kita dengar kata 3 orang ni nak belajar silat? Tak tahu. Tapi bila berlakunya bergaduhnya di penambang tu, dia pun nak percaya. Kita ingat zaman dulu berjumpa guru silat ni macam kita masuk universiti. Dulu. Zaman dulu. Kalau kita jumpa guru silat ni ataupun pendeta ataupun orang ilmuwan ni, pasal apa? Di situlah kita belajar pasal perubatan, di situlah kita belajar pasal ilmu jampi ni, ilmu perubatan gaib ni, di situlah kita belajar pertempuran zaman ketika tu. To become a leader, achieve. Lepas itulah dalam dia kata martial science. Dalam ni kita dalam modern ni digunakan martial science. Martial science tu the art of war. War tu martial tu war, science. Di situ kita belajar strategi, di situ kita belajar pasal perubatan, di situ. Zaman tu dia nak menunjukkan ini pasal satu sekolah, masuk satu universiti. Yang tadi kita kata untuk nak elemenkan benda 4 tu dan breakdown tu, the 3 elemen tu. Macam mana nak kenal 4 ni? Kena ada 3 elemen tu. Then baru you boleh pegang title pendekar tu. Satu orang yang berjaya macam diploma, degree, masters,
PhD. Zaman tu, ketika tu, macamnya orang masuk Shaolin Temple. Shaolin Temple, di situ semua mereka belajar. Acupuncture mereka belajar pasal Art of War, mereka belajar pasal strategi, mereka belajar pasal perubatan, mereka belajar pasal herbal, mereka belajar pasal saya faham tak maksud di sini? Holistiknya tu banyak. Holistik. Merangkumi ilmu tu. Ketika tu, waktu tu. Breakdown. Unik kalau kita tengok apa dalam Pendekar Pujara Lapuk, unik. Kalau kita nak halus lagi kita akan jumpa yang benda-benda yang Betul. tak kita sangka. Lagi berat. So kadang-kadang memberat tu kita meringankan dululah. Mesti.